Da da do do. Hey, ba 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 ba. Psh, ba 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 da. Tika tika Temu dan santai. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Temu dan Santai Podcast bersama saya Tahira Sirat. We brought to you 4 pillars of today. Kita ada leadership, kita ada wellness, wealth and of course confession. Dan hari ini Tahira menggayakan kita punya atmosphere partner Zywar Said, abaya yang sangat cantik, bling-bling. Ini saya rasa dia punya collection yang baru juga. So siapa yang nak try ataupun nak dapatkan abaya ni boleh terus pergi ke Zywar Said. And of course I am sitting at one sofa yang sangat cantik, bantal yang sangat selesa, meja yang cantik, especially daripada our atmosphere partner Rumah Home. Terima kasih. Dan hari ini Tahira tidak berseorangan. Of course, I'm with my favorite co-host, Zio. Testing 1, 2, 3. Assalamualaikum. Selamat menonton Temu dan Santai Podcast. Terima kasih sekali lagi. Tapi awak tak nak puji saya ke? Itulah baju Tak macam rasa lawa ke hari ni. Ini baju baru ke? Beli kat Of mana course ni? Lah. Terima kasih kepada The Sarung Malaysia. Dia sebenarnya satu batik yang mana dicanting tangan. Oh, Lawa ke tidak? lawa lah. Sebab tu dia punya tagline kan, wear a batik every day, keep our heritage alive. Itu dia. So terima kasih The Sarung Malaysia. Jangan serik-serik lagi lah untuk sponsor kami dekat sini. Thank you. InsyaAllah. So this is all our atmosphere partner that we are very happy to collaborate with. Alhamdulillah. Dan hari ini juga kita tidak berdua. Ya. Kita tidak kita bertiga. Yang nak sebut tidak bertiga. Tapi memang bertiga pun. Bertiga. Salah ayat lagi kan. Okay. So kita bersama dengan one special guest yang di mana saya berkenalan dengan dia daripada sebuah company yang membawa makanan-makanan tambahan untuk diri kita dan juga seorang doktor. Ya. Kita mempersembahkan Dr. Itri. Itri. Selamat datang, Doktor. Thank you. Sihat doktor? Ya. Okay, kita ramai orang tak kenal lah. Mungkin ada yang kenal, yang tahulah kan. Inilah dia Dr. Itri. Doktor adalah seorang doktor. Yes. Yeah. Doktor di mana? As a profession, I am a doctor. At the same time, I'm doing health and wellness business. So, doktor di mana practicing in Kota Damansara. Masya Allah. Yeah. Awak tak nak tanya ke? Apa? Awak kenal doktor kan? Awak tak nak tanya ke saya pun kenal doktor? You kenal kat mana? Macam kita macam kenal lah kan. Kenal kat mana? Tak nak tanya tu dah bagilah ke doktor. Okay. So, actually that day, my staff told me we have one patient yang datang, dia ni influencer. Oh ya? Wow, influencer. I pun macam excited lah. Wah, ada influencer datang. And then they said, nanti doktor borak-borak dengan dia. Dia ada channel baru. They said. Lepas tu bila, lepas tu jumpa lah kan. I macam amazed lah. Okay, ada vibe-vibe influencer tu. Oh ada Ada. Oh yang tak ada. Very friendly datang je. Confident kan. Nampak? Dengar. Dengar. You tak payah bagi suruh I dengar. You suruh director dengar. Ya, dengar tak doktor? Semua dengar kat sini saya influencer. Lepas tu I borak-borak and then dia kata ada podcast baru. So I was eager. I memang suka dengar podcast. Ya, Alhamdulillah. Thank MP3 you. podcast. And all sorts like that. Dalam kereta, I memang akan dengar lah di sini. Doktor ada bagi tahu, I memang suka podcast. What's your podcast? So kita pun tak paksa kan. Saya tak paksa paksa, doktor. paksa. Saya I tak yang paksa. tanya. I yang tanya. Apa nama podcast you? TikTok, apa lagi? IG, YouTube semua. Oh. Dah follow. Lepas tu I tanya, dia bagi tahu I terus follow. And Betul. then turn out what a small world, Yes. coincidence. Key and all. After 1 week, I jumpa Tahira pula. Lepas tu, Tahira mention the same podcast name tau. Betul. Lepas tu, I was like, this name seems so familiar. Follow kan? Lepas tu, I dah follow lah. Oh, I ingat you. Okay, yeah. What a small world. Yes, yeah. we met sebenarnya dekat Takdir lah. podcast Amway. So doktor adalah seorang doktor dan juga Amway business owner, betul? Yes, correct. So what is actually Amway business owner? Tapi sebelum tu kita buka dulu topik special untuk doktor, dari stethoscope ke True Freedom. As a doctor and also Amway business owner, why would you want to have another business since you are already a doctor? Sebab pandangan orang Malaysia, doktor ni dah letup weh. Betul. Dah hebat weh. Ya. Dah kepuk-kepuk weh. Betul. Ya, So Masya Allah, kenapa Masya Allah. perlu lagi ada business tu? Okay. So, bila orang ingat doktor ni high salary kan, orang akan fikir high salary akan ada financial freedom. Okay. When actually being a doctor myself, our main struggle is time. We don't have time. We don't have the choice. So, having another business is another alternative untuk kita ada satu backup plan and also to prepare for a passive income. Platform Amway ni I see is a very very good platform, solid one, proven. Even Amway ni dah dekat Malaysia for 50 years. 50 kan? 50 tahun. Wow. It's the pioneer, the first, the best direct selling player in Malaysia and in the world sebenarnya.
Yeah. Oh, okay. Because it has a proven system. I see. Yeah. Alright, Zio. So, seems like you know Dr. Itri lebih Yeah. mendalam sebab Yeah. you adalah patient dia. Ya. Tadi saya dengar sebelum kita shoot lagi awak kata awak banyak soalan kan? Banyak Salah soalan. satu soalan tu sila tanya sekarang. Salah satu soalan tu kan doktor kan. Macam mana kan saya tahu doktor ni, okey, tempat yang saya buat facial tu, okey kita ni lah Reveal Reveal lah sikit lah Tempat yang saya buat facial tu adalah tempat yang dah 3 tahun dah saya kat situ. Tapi doktor sebenarnya beroperasi kat bawah. Bawah adalah general clinic lah. Ya. Yang merawat sakit demam apa semua tu. Nak dijadikan cerita doktor tak tahulah ditransfer ke ataupun doktor memang nak tukar bidang ke. So maksudnya dekat sini okey, itulah perkenalan kami kan. So dekat situ saya nak tanya apa yang menyebabkan doktor daripada menjadi general doctor okey kepada estetik doktor. Ada perbezaan ataupun macam mana ataupun itu memang minat doktor? Okay. So, basically the service that we provide there in that one building adalah bawah tu general practitioner. Yeah. Patient come with different cases kan, like basic yang hari-hari selalu Yes, sakit ke yes. ataupun nak rawat weight management ke. Okay. Tapi fokus when it's related to perempuan ke, women health Okay. atau skin health atau weight management, kita ada another room upstairs. Okay. Itu saja. Oh, women health tu maksudnya health? macam apa tu orang panggil tu? Gynae. Yes, sekali lah. gynecology. Ya. Oh, so Kita sekali. ada scan juga semua. Oh, so you actually can do a lot of things lah you boleh. Sebab you kan general kan. So basically you have knowledge about everything. Being a general practitioner ni orang ingat senang tengok demam batuk sesama. Yeah. But to me it's beyond that because kita paling dekat dengan community. I see. Sama macam when I was in okay, before this lah, I was in HKL. Mm-mm. Okay. After years in HKL dekat klinik kesihatan pula. Klinik Okay, kesihatan KK, KK Wangsa, KKKL. Mm-mm. Okay. Which is one of the most hectic, very packed, very packed KK lah. Okay. So our role there is not just to treat people, but to give education in public health, especially. Tapi I see antara kekangan bila kat situ, patients are terlalu banyak. Okay. So you won't have enough time to focus each patient. You nak curate ubat apa, to consult betul-betul. Sebab you focus on one patient and then banyak lagi patient menunggu. Ya, kan. So, Mesti you stress kan? Stress memang stress. But then kita punya semangat nak jadi doktor tu, nak guide orang, nak tolong orang tu pun sometimes it goes up and down, to be honest. Yelah, Masya Allah. Because of tekanan kat situ. I respect my friends who are still in government. But at the same time, struggle kita sama. Yalah. Orang yang duduk government ke, duduk private ke, kita nak give benefit to people, kita nak help people. Eventually it's the same. Betul? So being in private setting, I duduk dekat GP General Clinic ni, I boleh tolong orang. I duduk in skin health pun sama, I boleh tolong orang. Betul. Especially right now, I'm doing Amway business, in which my personal touch would be more on wellness and also health. Macam mana you relate kan? Sebab, okay, macam ni, bila I duduk dekat klinik, it's more to treating symptoms, you know. Orang datang gastric, bagi ubat. And then teruk sangat, setting GP ni dia ada limitations dia. At one point, contoh gastric terlalu kerap, we need to refer to hospital. And then patient pergi hospital, buat scope, masuk kamera, tengok dalam perut, ended up the same thing. They will be prescribed ubat gastric juga, but in a longer duration. So, settle makan ubat, settle, but if they don't care for what they eat and how they eat, diorang still akan dapat penyakit tu balik. Betul. So, tak semua patient datang balik kat kita. Yalah. Dekat klinik ni. We won't see the same patient. But in Amway, basically Amway ni adalah company wellness and health, plus it provides you financial freedom lah. Masya If Allah. for those who yang betul nak buat benda tu. Okay. So, untuk wellness and health ni, we focus more on preventive way. Kita guide cara makan, kita guide what to eat, dia punya protein requirement everyday, carbs macam mana nak makan, sugar, and then veggie. Ada supplement, and then the role of supplement itself, it's not to replace food, but to bridge our nutritional gap. That is how I emphasize on patients. So, bila I guide my patients, dia jadi rasa lagi dekat tau. Ya kan? Sebab contoh simple. Kita dekat klinik kita boleh cakap makan banyak sayur. Tapi through this business,
I boleh bagi alternatif. I tak boleh paksa orang yang tak makan sayur untuk makan sayur. Betul? Susah. So I boleh provide an alternative that is more sustainable, easier to maintain for health sake. So adalah orang kata suplemen yang sebenarnya membekalkan sayur yang cukup dalam. Oh ya ke? Fiber. Oh. So sebelum you makan nasi katakan, sebelum you makan your meal, makan fiber dulu. So you lagi cepat kenyang. And then easier to digest everything that you eat. Betul. Contoh the Japanese people, they eat edamame before they start Yeah. their meal. Yeah. Betul. Basically they eat fiber first. Okay. Kita lah orang Jepun kan? Kita lah makan edamame dulu. Konnichiwa. Konnichiwa. Tapi dia sama tak dengan yang probiotik dan prebiotik yang kita kan? ambil itu? Okay. Fiber is fiber, sayur basically. Okay. And then probiotics and prebiotics are bakteria baik yang ada dalam usus yang kita nak perbanyakkan to help with digestion. Because our gut is the second brain in which it controls the whole body. Apa yang kita makan, it cause diseases. Apa yang kita makan juga akan cure diseases. I see. So we touch from the root of each disease lah. Okay. Nutrition and then some other things that I need to guide lah as a doctor. Contohnya tidur someone, Yeah. hormonal imbalance kan. Penyakit start sebab hormon tak stabil. Okay. Tapi nak juga tanya sebab doktor mostly bercerita mengenai pemakanan yang sesuai. Saya ni kan banyak habiskan duit lah. Untuk yang tak apa-apa nak cantik, jadi cantik dan sebagainya doktor. So mungkin doktor ada advice untuk kami ni kan. Mungkin Untuk macam awak. untuk saya kurangkan mungkin pergi ke klinik. Okay. Nanti tak dapat duit pula doktor. Untuk orang kata apa yang saya perlu lakukan untuk glowing. Saya tak payah nak contoh buat laser ke apa ke. Mungkin dari segi pemakanan saja dah membantu untuk kita lebih maintain glowing tu. Okay. We go back to what since fokus dia dekat glow kan. Okay. Kulit lah basically. Kita tengok balik skin nutrition apa. Okay. Vitamins, minerals. Drink a lot of water. Make sure it is mineral water. Okay. I memang a bit sensitive on mineral water ni Okay. because I memang encourage people to please drink mineral water. Mineral You can water. check my TikTok. I boleh promote ke kat sini? Boleh. Sila. You can check my TikTok Dr. E3 in which kat situ I memang cerita 100% pasal air mineral. Okay. In Amway we have a water machine. Oh. It's a water purifier yang memang keluarkan mineral water direct from tap. It's a What's natural the mineral benefit? water. Nama dia e-spring. Okay. Kenapa kena minum air mineral? Because our body memang perlukan mineral. We think our food yang kita makan tu dah cukup mineral when bila dia dimasak, mineral dah kurang. Kadang-kadang kita makan pun tak seimbang. Okay. The quality of food. So we go back to basic, apa yang kita makan and apa yang kita minum. Why not just minum air mineral? Take it directly. Faham? Dia sama tak macam air yang kita duk bayar tiap bulan tu? Dia sama tak? Itu pun daripada tap water juga. Yalah kan. Betul. Kurang Okay. kan. To know if it is mineral water atau tidak, you akan tengok daripada mesin tu dia ada salurkan tube ke sinki. Ada ke tak ada? Ada. Kalau ada, that is RO water, Oh, reverse RO. osmosis. Okay. Sifat dia acidic, a very big fat no for patients yang ada gastric. Alamak. Alamak, tak habis bayar lagi doktor macam mana ni? Saya pun tak habis Alamak. bayar lagi. Tak habis bayar lagi. Okay. I ada Okay. my patients yang memang tak habis bayar lagi. Okay. Tapi kan kita financial is one thing, tapi kita nak invest on our health. Masalahnya dah invest dah ni. Dah Macam mana invest. ni? 7 tahun doktor macam mana ni doktor? Okay, are you sure you are investing on Yeah. health bila minum air tu? Tapi dah famous. Macam mana ni? Ya. Pulangkan duit kami. Pulangkan duit Famous kami. belum tentu sihat. Mega betul. If you are drinking or you are taking every day, Okay. benda yang merosakkan badan, sedar atau tidak, kita bayar mudarat. Buat apa? Oh my god, it's literally in my tumbler right now ya. Penuh Patutlah ya. kadang-kadang bloated. Tak faham lah. Kan beli Ada yang- kepala. Ya. Bila minum pun rasa macam tak sedap dekat tekak Lepas kan. tu dia macam beza. kering. Tapi macam terpaksa sebab dia bayar kan. Minum lah. Okay, one simple question lah. If you go out, you pergi kedai kan, petrol pump ke apa ke, you akan beli botol air, botol tutup warna apa? Hijau. Hijau je. See, hijau-hijau that Hijau. is mineral water. Ya. But why at home you are drinking RO water? Ya, RO tu, water tu Sifat macam dia- yang botol putih. Dah. Yes, tutup Oh putih. my Lepas ni kita beli yang mesin yang manual tu, Ya. ambil botol hijau tu terbalik kan dia. Ya. Yang tu. Kawan Habis saya tu yang buat dah bayar macam tu macam mana? Okay.
Awak lah tu bayar kat saya. If that is an alternative, okay, tak ada masalah. Tapi Okay. you have to think back. Sekarang ni ada banyak cases of autism. Ada orang yang susah nak mengandung kan. Okay. And then cancer terlalu banyak. Okay. So one of proven cause kenapa jadi all these things, kita ingat just our food, pemakanan, when actually there is one thing called microplastic. Microplastic. Yes. Microplastic ni ada dalam makanan kita, dalam baju polyester. Oh. Dalam botol air mineral dalam botol tu, you imagine Botol dia dah dah di pack in kilang, Okay. lepas tu transported to us kan. Okay. Kita duk fikir air dalam kereta jangan minum lebih dari Betul. 3 hours kan, Ha, sebab panas, plastik tu dah masuk dalam air. Mhm. When actually air botol kita tu daripada kilang tau, dia transport ke kedai. We don't know dia orang maintain temperature macam mana. Okay. Yeah. Confirm plastik dari botol itself dah masuk ke dalam air. Betul. These are the things that kita dihidangkan nowadays. Yeah. Because kita ni negara consumer, you know. So nak tak nak kita kena prepare daripada rumah jugalah cerita dia. I Kena memang buat sendiri. I memang bawa Tumbler. tumbler everywhere. I ada tapi air yang tu lah. Kau terpaksa minum, kau kena habiskan Minum 7 tahun jadi air kau. buang lah. Air buang. Maaf cakap. Okay. Yeah. Okay. So we are talking about, tadi kita sebut pasal financial kan. Betul. Saya nak dig dive sikit pasal Yeah. financial. Sebab okay, since you are a doctor, you are a business owner kan. Sebelum even before you jadi doktor lah kan, mesti you dah thought well about you punya ambition. Back then as a doctor kan, you dah thought well macam aku dah besar nanti ataupun dah kahwin aku nak jadi sekian. What is the definition of rich ataupun kaya kepada seorang Dr. Itri? Okay. Dulu bila I belum jadi doktor, we thought being rich is being able to buy or to do whatever we want. Tapi now I realise the most important thing is our time, Yeah. having choice. So the main reason why I decided to do another business in Amway, Okay. sebab I have a special needs child. Okay, my child, my first son, my firstborn, dia ada autism on the spectrum and he has ADHD. Okay. So hyper. Okay. Okay. So sama macam any parent, satu they want time. But to parents of a special need child, dia bukan just nak time tau. The time itself is kita kata desperate. Oh, yalah. I am desperate. Because we wouldn't know progress dia macam mana and we want to give our time for him. Okay, betul. And then yang paling traumatizing and is the biggest fear yang kita tak boleh nak control, sebenarnya boleh. Tapi kita rasa kita tak boleh control is what will happen to them one day bila kita tak ada. Yeah. I'm so To sad. be honest, memang ada dalam doa-doa ramai parents autism ke special needs apa-apa sekalipun adalah supaya Allah ambil anak dulu sebelum Faham. kita. Ya. Ha. I pernah terfikir juga benda doa-doa ni kan. Ya. So macam mana doktor menangani kadang-kadang Kan? autism ni dia ada banyak level saya rasa. Ya. Ada yang boleh bercakap, ada yang tak boleh bercakap. Ada tak tahu lah maksudnya apa, speech delay ke apa? Okay. Is it the same one or Is it different? different sebab autism Yeah. ni sebab kami berdua tidak ada exposure di situ ada Yeah. kerana saya belum ada anak, Yeah. dia belum berkahwin. Yeah. But we do have friends that have autism child Yes. yang di mana the stress is Yeah. extreme Betul. and 3 lagi. 3 orang lagi and each of them is a special kid. Betul. Seorang ADHD, seorang lagi autism, seorang lagi tak ingat apa, tapi semuanya different case lah. Macam yours is 2 in 1. Yeah. So how as a Yeah. mother? I don't want to know as a doctor. I want to know as a mother Yes. and woman to woman ke sini sekejap. Woman to woman for me to actually understand macam mana you handle not just stress, how do you handle those situations? Okay. So, autism ni dia ada 3 level. Okay. Cakap level tu kan, mild, moderate and severe. Okay. Level-level ni is based on how much aid the person need. Okay. Oh. Macam contohnya how much prompt. Dia perlukan assistance Okay. dalam macam mana. Macam anak I, dia memang nak buka baju pun dah tak boleh, kena tolong. Panggil pun he won't pandang. So kalau dia lari tu memang dia lari je, gone. Itu stage apa? My son is moderate. Moderate. non-verbal. Oh, Non-verbal. He's not even able to bagi tahu apa dia nak. Okay. So the trauma is to the extent of bila kita jalan kan, sometimes kita nampak, I bukan nak samakan my son dengan orang gila ke apa tepi jalan. But pernah tak terfikir that these people actually ada keluarga sebenarnya. Semua orang ada keluarga. Betul, betul. But where is the family? Hmm. So at one point of life, you are on your own. Yeah. Parents tak ada, siblings ada family masing-masing. Betul.
Plus kalau ada komitmen duit lagilah. Kalau if the child is alone, tak ada duit sendiri, macam mana future dia? Yeah. So that is why I memang mencari-cari jalan to find a passive income so that my son bila dia besar, let's say I dengan husband I tak ada, he has his own money. Faham. Caretaker dia nak ambil part of the money untuk menjaga dia, no problem. Ada bahagiannya. Yeah. Tapi my son tak ada issue untuk financial dia so that I can sign him up for a place untuk jaga dia ke, macam tu. And as a mother, but in a hospital setting lah contohnya, last time I pernah duduk dengue ward. Yeah. I still remember, masa tu, it was in the middle of the night, I tengah on call. And then dengue patient tu, it was a bleeding dengue. Patient tu patient autism, severe one. Uish. Yang jaga dia dekat hospital adalah pakcik dia yang sangat tua. Sangat-sangat tua. Tapi dia budak kecil? No, dia umur 35. Oh, 35. Yes. So datang bleeding. Gum dia bleeding tengah-tengah malam and then we want to transfuse him. Nak transfuse. Transfuse tu macam mana? Kita nak masuk platelet. Kita nak transfuse darah, platelet ke macam tu. Kita nak masuk transfusion lah. So for every procedure kat hospital, macam transfusion ke, it needs consent. Kena ada persetujuan. Yes. So in that case, perlu persetujuan waris. So dia dah tua. Caretaker dah adalah pakcik dia. Siblings dia ada but not around. So kita try to call the pakcik, tak ada. Tapi waktu tu, my son was 1 year plus lah. So masa tu I jadi macam very fragile. I terus nangis kat situ. Oh, I'm so sorry. Because these people at one stage of life, they won't have anyone. Betul. Sama macam at one time tu I dekat klinik kesihatan in which I have to attend MCH, mother and child department. So I tengok parents datang dengan anak, dia orang tanya, anak I ni normal ke? Anak I ni tak cakap lagi. As simple question as that, and I need to assess dia punya development. Tapi I tengok budak ni normal, assessment cantik, it's just the mother that is worried, but it attacked me. I pula jadi gigil kat situ and I know macam, okay, this is not good. Your child is so perfect. Masya Allah. I have to tell another mother yang anak dia perfect, sedangkan anak I, macam tu. Oh, it's okay. Masya Allah. So waktu tu, the struggle was there, but okay, itu early stage. Masa tu anak I umur setahun plus lah. We detected him that he has the symptoms, he has the signs when he was 9 months old. Okay. Kita ada macam development chart that we refer to, milestone budak-budak ikut ke tidak milestone dia tu, ikut age dia ke tidak. So I follow up my son betul-betul. Waktu tu daripada umur dia 6 bulan kan budak dah start kita weaning, kita kasih makan. We explore on different textures. So my son, waktu tu lagi, I notice he doesn't like semi-solid texture. Oh, So I don't have the experience of, waktu tu kan bila anak umur 6 bulan, mak excited nak buat makanan colourful, nak suap dia kan, bagi splash-splash semua kan. Baby led weaning ke semua tu. I don't have the experience much because my son memang refuse. But I thought he's just tak nak. Tak terfikir. But the sign started since there already. And then 9 months old adalah flapping hands and then tiptoe, no eye contact until now. I see. Sekarang umur dia berapa, doktor? Sekarang 5 years old. Oh, So we started sending him to occupational therapist daripada dia umur setahun 6 bulan. Therapy memang even way before that lah. I have to say this, you're very strong, Dr. Itri dan Dr. Zahin, which is suami Dr. Itri pun berada di belakang kamera. And I can see the parents are very, very, very loving parents. Masya Allah, both are teary. But it's okay. Allah maha baik kerana kalian berdua mampu. Okay, so doktor, it's okay. So kita tak nak terlalu sedih. Kita pun tak nak doktor sedih-sedih. Muka make up dah cantik, baju dah cantik hari ni. Kita divert sikit soalan doktor. Kita tarik sikit perhatian doktor kepada business. Okay, so ada orang tak pernah cakap dengan you? So this one is a very short question and short answer. Sebab kita akan ke segmen seterusnya sekejap lagi. Kita nak tanya doktor, pernah tak dengar orang cakap, dah jadi doktor pun nak buat bisnes Amway lagi? And pernah tak benda tu datang daripada pihak-pihak Amway sendiri ataupun kawan-kawan daripada Amway sendiri? Macam negatif tu kan? It's not necessarily negative. I take it as actually it's a challenge for myself. Okay. Everyone nak buat something tu akan ada purpose. Go back to our purpose. Betul. And at this point of life,
I tak nampak benda lain dah. I only see my son. I buat apa-apa memang untuk dia. Masya Memang Allah. prepare untuk dia. Okay. So, kenapa Amway and why I see that I really need passive income. Passive yang betul-betul passive lah. Okay. Initially, doktor-doktor ni, kita orang tak didedahkan tahu pasal financial management. Memang kadang-kadang cloud doktor-doktor ni. Okay. Okay, kita fikir merawat. Tapi, bila someone tu tak cukup duit, what you have to do is not cari duit. But you have to understand the root of it, which is the issue, which is an issue of cash flow. Someone tu, money management ataupun cash flow. Kita tengok dekat threads, ramai orang nak cari side income. Ramai Betul, sangat-sangat. Okay, and then just fikir, side income dapat buat duit, bayar bills. So this thing falls under cash flow. Ada 3 benda yang kita kena tahu. First bubble is our career income. Okay, which is an active income. Okay. So, active income ni, bila kita kerja, kita trade our time and energy dengan duit. Okay. So, this thing adalah ramai orang buat, orang fikir, I need more money, I have to work more. Ya. Kan? Trading more time. Betul. You buat side income, which is still active income. Okay? So, macam mana nak dapat passive income ni? You need the second income ni, iaitu hustle income. Hustle income ni ada syarat dia. It has to be 2 things. Satu adalah you struggle, hustle ke arah building passive income. Okay. That the money can work on its own. Without you working pun, you sakit pun duit masuk. Macam tu. Okay. Syarat kedua you nak ada hustle income ni adalah it has to be network marketing. Because in network marketing, your biggest asset is people. Yeah. So in Amway business, you are growing people. You are leading people. That is the biggest asset. So in growing people ni is one of the toughest thing to do tau. You have to set example. You have to Bagi dia you need to have percaya. the leadership, build trust. So that one day you tak kerja pun orang still akan buat the business. So ada the third one iaitu portfolio income, in which bila you dah achieve passive income, dia akan datang lah. Dia buat I pula rasa macam nak join tau. Nampak dia tak? macam MLM ke apa? Okay. Boleh sebut ke itu? Networking marketing is basically MLM. Okay. Okay, cuma people dah jadi skeptic atau Yes. people dah ada stigma when we Yeah. mention MLM ni, orang akan rasa macam pyramid scheme. Yeah. Okay. The thing about it, MLM ni sebenarnya sangat patuh syariah. Okay. Tapi ada certain people yang salah gunakan. Alright. Okay, how to know? Basic, we go back to basic. Kita tengok dalam muzakarah fatwa kebangsaan. Betul? Memang ada mention syarat-syarat MLM yang halal. Okay. Satu, tak ada unsur paksaan to register. Tak ada like a big fee yang you nak daftar kan. Lepas tu, dia kena ada transaction lah. Yeah. Proven transaction. Faham? And then you tak force people. Memang ada syarat-syarat dia. Alright. Itu boleh search. You nak Google pun ada. Okay. Cool. Alright. And Very Amway business is one of yang syariah compliant MLM. Okay. Kan, kalau tak Dr. Itri tak ada kat situ. Yeah. Dia bukan Dr. Itri Yeah. je, Dr. Zahim pun sama. Betul. Oh, sekali ke? Sekali. Husband and Sekali wife? kan, husband and wife kan? Yeah, once you Masya Allah. register, dia akan register husband and I wife. see. The best thing about stigma and also being skeptical ni is it depends on how you manage it, how you respond to it. Bila you jadi skeptic, you tak patut terus judge. Yeah. It should drive you to investigate more. Yeah. Betul. You Setuju. pelik. Kenapa orang cakap macam ni? Okay, I will study that. Search balik. Yeah. Kenapa? Sebab orang ada history, orang push untuk beli, hard selling ke, pyramid scheme cepat kaya. Yeah. But then eventually it goes back to you join with what group of people. Yep. Ada orang salah guna Amway. Okay. But I am so glad in my team, my mentors, atas I semua mentors, semua orang baik-baik. Masya Allah. Memang do the business memang betul-betul. Masya As in they Allah. guide me as well. I won't say I'm a leader. Even in secondary school pun I tak adalah leader mana. Tapi it depends on your surrounding. Okay. A leader ni beza tau dengan manager. Someone who manage a business and someone who leads the business. If you are a manager, you ada banyak resources. Betul. You boleh lead, you boleh manage, you boleh susun. But being a leader, you need to provide a conducive environment for a business to grow. Betul? It's the environment yang membenarkan business to grow. Betul? You jadilah hebat macam mana sekalipun, you adalah title apa sekalipun, qualification apa sekalipun, but if you cannot lead, you cannot create environment yang everyone comfortable to work in,
business tu susah nak run. Dia tak boleh nak jadi Boleh nak jadi. Wish, okay. Alright, Yeah. doktor. Kita tak nak terlalu dalam sekarang. Yeah. Kejap lagi kita ada segmen lagi Ada. bersama dengan Dr. Haus kan Itri. sekarang? Haus kan? So, Haus. mana kan? Alright, so Yeah. sekarang ni tadi segmen Temu Hati kita dah berjalan dengan lancar Yeah. dan Dr. Itri pun dah bercerita dengan banyak. Tapi jangan pergi mana-mana sebab kita nak berehat seketika untuk segmen Teh Kita. Marilah minum teh, ruang kita, cerita kita dalam temu dan santai. Hey! Ayo produksi semua. Itu dia the official Yeah. launch of kita Betul. punya lagu segmen Jingle. Teh. Jingle segmen Teh. Yeah. Ai, ini dia Puan Kur. Masya Terima Allah. kasih. Patut Masya hantar dari tadi haus. Kesep terutama doktor kita lah. Kan, Doktor ah. haus kan doktor kan? Haus. Haus. Segmen Teh ni segmen rehat lah seketika kan. Yeah. Minum air dulu kan. Betul. Ni Teh ni Kur buat ke Kur? Buat gula banyak tak? Kurangkan gula. Maniskan senyuman, kurangkan gula ya. Sebab doktor ada kat sini dia kata Kur. Lepas ni ada dengar cerita ada lagu untuk Kur sendiri. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima Okay. kasih Kur. Alright, sementara kita minum ni kita nak berehat seketika untuk sesi komersial. Rumah home. Alright, we are back. So macam mana tadi dah nampak kita punya atmosphere partner? Kalau agak-agak suka dan berkenan, marilah bersama-sama kita berjabat tangan. Wah. Okay, so kita nak sambung kita punya segmen yang terakhir itu Sembang Sampai Jadi. Yeah. Masih lagi bersama dengan Dr. Itri. Betul. So Dr. Itri, saya nak teruskan soalan saya tadi. Ajal soalan saya ni dia agak, dia pecah dua. You are a doctor. You are also, would you say you are a consultant of Amway? You call it- panggil apa? Ambassador. Ambassador, okay, sorry. So kita seorang doktor dan ambassador. So dua-dua ni pula kita guide orang untuk hidup ke arah lebih baik, kesihatan lebih baik, betul. What would you say the impact, the difference of the impact as a doctor untuk guide orang ke arah lebih baik and as an ambassador untuk guide orang ke arah lebih baik? Ada different ke atau sama je? Okay. So Amway punya one of niche Amway ni is health and business, health and wellness kan. So health and wellness ni adalah salah satu very powerful industry. Sebab apa? Sebab everyone perlukan health. Everyone has a body yang nak jaga kesihatan. Okay. You don't need to become a doctor untuk rawat diri you sendiri, untuk tahu you makan betul atau tidak. Tapi since I am a doctor, I boleh masuk merge kan. Merge kan the knowledge that I have to guide people more. To guide people, and then kalau dari segi makanan, we can touch on that. And then what happens when the food masuk dalam badan, keperluan supplement itself. People usually salah faham dekat supplement. Orang ingat merosakkan organs. When actually it's not the fault of the supplements. Tapi beza dia adalah salah pilih suplemen. Kenapa I as a doctor dulu kan I tak suka suplemen. I pun tak suka. Supplement. Sebab itu apa yang dah dimomok-momokkan yang datang dekat emergency, dah rosak buah pinggang, dah rosak liver sebab makan suplemen, jamu ke kan, things that they bought dekat online kan without any evidence. But as I rasa macam tu juga. As I study more, and then I tengok kenapa dengan Amway supplement ni biasanya orang-orang tua memang tahu, confirm tahu. Betul, my mum Nutrilite pun. ni, tahu kan. Dah hidup lama. Kenapa supplement tu hidup and still in demand? Okay. It's because dia backed by science and research continuously. It is one of the most trusted supplement brand. One of the reason adalah dia ada dia punya ladang sendiri. Dia organic, certified organic farm kita panggil. Not all supplement brands ada. That's why I tak percaya any new brand, supplement brands, because they definitely buy the content tu extract tu daripada kilang. Betul. Eventually ada preservatives and all, right? Tapi Amway supplements, Nutrilite specifically, dia memang ada ladang sendiri, research center sendiri, a body of scientists, doctors, nutritionists that study.
Even in microbiome punya research, gut health ni kan, bakteria-bakteria probiotik semua ni, Amway salah satu terawal yang study pasal benda tu. When dunia ni belum lagi dihidangkan dengan probiotics. Oh. Ya. Okay, tapi dia berasal daripada Berasal dari tumbuh-tumbuhan. Oh. Ladang tu tumbuh-tumbuhan sendiri, tumbuh-tumbuhan ditanam sendiri. Herb sendiri, yes. Salah satu contoh lah, one of our latest product iaitu Ganoderma. Untuk keluarkan produk Ganoderma ni, Amway dah study lebih 3,000 tumbuhan. How and long does it take to actually develop that? Years. My Years. God. Bukan dapat idea 6 months jom buat ni lah. Yeah. Baru Oh. terus berminat dengan MWay. When- Air mata I dah terbelit dah ni. Sebab I ada isu sikit dengan suplemen. Memang I ambil banyak. Tapi kadang-kadang kita ni, macam saya tengok, okay, ada, apa orang panggil tu? Ada kelulusan oleh KKM. Kan? Baru kita beli. In fact, benda tu tak bagus pun. Contoh. So, macam mana kita nak tahu lepas ni? Macam saya ada masalah. Okay, saya selalu consume, saya buat hair transplant. So, doktor kata, okay, kena ambil this kind, ada biotin lah, zinc apa semua tu kan. So, macam ni saya nak tahu, macam ni saya nak buat research tentang produk tu. Ada Amway ada berkaitan dengan rambut-rambut ni ke? Mungkin saya boleh tukar kepada Amway pula lepas ni. Okay. Kalau supplements yang dibenarkan oleh KKM, they would approve if the supplement is effective, ada bagi kesan yang positif, at the same time tak ada bahan-bahan terlarang. Oh. Okay. But to be honest, they won't care about the side effects in the long run. Sama macam ubat. You makan ubat, ubat kecil manis 10 tahun, Okay. kidney issue. Betul lah. Alamak. But I'm not saying you cannot take ubat. Okay. The same thing goes to supplement. It's supposed to bridge your nutritional gap, tapi at one point you are at metabolic health yang dah cukup. In which you rasa makanan dah cukup, supplement dah cukup, then it's enough. You nak continue tak ada masalah. But to Cikgu, know, saya kat tangan dia, cikgu soalan kat saya. Sebab tadi doktor sebut ubat diabetes betul? Tak tahu lah tak boleh sebut ke tak boleh sebutkan. Okay, sekarang ada satu ubat kurus. okay. Sangat terkenal. Shisha tu kan. Bukan tu daripada ubat diabetes juga ke? So in the long run, you cakap tadi ada kidney problem. So would it affect the same untuk orang yang ambil ubat kurus tu? Okay. Ubat kurus tu kan, dia depends. Ada yang orang ambil ubat tu sebab nak kurus betul. Ada yang we memang prescribe for someone yang memang ada underlying high cholesterol, diabetes. Because once you manage to lose weight, dia akan manage your hormones inside. Ubat kurus tu basically contains hormone tau. Okay. Dua-dua tu hormone. Satu to stop your satiety center supaya you cepat kenyang. And then kurangkan makan lah secara tak langsung. Bila you kurang makan, you kurang masukkan inflammation ke dalam badan, secara tak langsung insulin you cantik. Gula dalam badan cantik. Betul juga. Itu yang aim dia. Tapi kena minum banyak. Minum a lot of water is another story. Alright. Because you want to supply more oxygen to your cells in order for cells to function. Okay. So, cakap pasal side effects. You ambil apa-apa ubat sekalipun, in long term ataupun in a large quantity, it would definitely affect your body. Bukan ubat je, apa-apa. That's why it goes back. Whatever you do, do it in moderation. Okay, I suka cakap benda I ni. suka. Wasatiyah tu, I suka. She said this many times in our last time punya podcast. So macam I sampai sekarang ingat. So benda-benda semua berpada-pada. Okay, Zio, silakan. Sorry saya potong awak tadi. Itulah nak tanya pasal air tu je lah. air. Sebab kadang-kadang saya memang ambil banyak suplemen doktor. Bukan tu je vitamin C lah, vitamin D lah. Itu belum masuk ubat-ubat lain lagi kan. Ubat sinus, ubat macam-macam ubat. So macam mana kita kadang-kadang ada yang bagi suggestion kat saya, ambil lah suplemen untuk detox hati tu. Is it membantu juga ataupun macam mana? Do you think the supplements that you have taken tu berkesan? Alhamdulillah, for me You rasa kesan dia? untuk yang mana satu ni? Semua tu ke? Oh, semua suplemen tu ke? apa-apa yang you makan tu Contoh, rasa berkesan kalau atau untuk tidak? rambut berkesan untuk saya. Kalau untuk bertenaga tu kadang-kadang saya buat live saya tertidur juga. Sebab kita nak yang bagi energy untuk kita dan sebagainya, kadang-kadang rasa lemau juga. So saya tak tahu, kadang-kadang tak tahu terlebih suplemen ke Terlebih atau intake, macam mana ke, saya tak pasti dengan diri saya. So adakah saya kena jumpa doktor lepas ni? Consultation free ni kat dalam podcast. Yeah. Kalau I personally lagi suka kalau my patient buat medical check-up. Okay. So even in Amway right now, we have a campaign. Okay. Kita nak pledge 50,000 people Alright. sempena 50 years Amway Malaysia. Masya Allah. In which
we give health screening pass sangat murah dengan harga RM10 je. Yes. Dah jadi podcast saya pula. So, pentingnya buat tu sebab you akan tahu the condition of your liver, the Okay. condition of your kidneys, Okay. the hormones in your body. Sebab you dah makan macam-macam, Betul. tapi you pelik. Tak nampak obvious effect atau you masih penat. As simple as that. Ya, masih penat. Tapi alhamdulillah kalau saya check doktor, semuanya sihat lah. Tapi saya tak tahu kenapa saya masih Saya kadang-kadang tahu. tu masih penat. Saya rasa awak kena kahwin. Ay, selain saya kena kahwin, saya kena cukup rehat. Tapi kalau kahwin pun pening buat apa? Tak cukup rehat juga. Yang, dia kata kahwin pening yang. So the possible cause can be your own gut. Okay. Your gut health, usus you. You dah makan benda baik. You Yeah. dah makan nutritious food. Probiotik, But prebiotik. why dia tak diserap dengan baik? Ya. Atau kita panggil leaky gut syndrome kan, orang yang easily bloated. Okay. Patient gastric, basic dia gastric, you Okay. makanlah ubat apa sekalipun, you Okay. makanlah suplemen apa sekalipun, if you don't Dia fix tak your menyerap. gut, Okay. definitely useless benda lain yang you Oh. telan. Tapi dia bukan sebab saya tak ada cuti. Kami berdua ni tak ada cuti, doktor. Awak pergi consultation nanti lah cerita. Taklah. Kod lah dia berkait rapat. Tidur macam mana tidur? Tidur saya sekarang ni alhamdulillah 8 jam lah. Pukul berapa? Kadang-kadang Pukul 1. kan. That's the Dia thing, pukul okay. 11 Live sampai saya 2. assalamualaikum bye-bye tu cikgu pula. Doktor, saya assalamualaikum bye-bye tu saya punya kerja habis pada jam 12:30 malam. Okay. Itu yang dia lupa satu tu. Okay. Sebab kena Sebab kahwin. tu, Kalau sebab kahwin tu. balik awal. Atau saya kena bukan saya je, sekarang ni ramai zaman-zaman buat live apa semua ni kan. Ke kita orang kena manage our time. Macam Okay. contohnya malam untuk berehat contoh. Okay. The thing about tidur kan. Hmm. Tidur ni dia ada waktu sebenar, recovery phase dia. Okey. Iaitu pukul 11 sampai pukul 2. Waktu tu melatonin iaitu hormon tidur. Okey. Hormon tidur ni memang akan naik. Natural melatonin hormone in your body. Okey. Bila melatonin naik, cortisol you turun, stress hormone turun. Okey. Many people salah faham, diorang ingat tidur cukup 6 jam. Ya. 3 pagi hingga 6 pagi. Padahal, you punya stress hormone dalam badan tu akan regulate balik pukul 11 sampai pukul 2 tadi tu. Alamak 11 1 2 3 okey 4 jam. 4 jam. okey. And then Betul. syarat nak cantikkan melatonin ni, satu benda yang akan crashkan melatonin you adalah blue light. Your phone. Phone. Jangan mesej I malam-malam boleh tak? You ni kacau. Sebab tu jauhkan phone 1 hour before bed. Oh 1 hour. Yes. Okey. Sebab tu kita main-main phone kita tak sedar. Ya, kan? scroll kan. Sebenarnya it's our body hormone yang dah jadi haywire kat situ. And benda tu bukannya kesan daripada 24 hours waktu tu. Okey. Boleh jadi dah a few days I before. see. That is why in order you nak create a new habit, Okey. at least buat seminggu, at least 2 minggu. Try. Okay, alright. Challenge yourself. Malam ni saya tidur pukul 11. Okay, balan ni waktu kau sebab kau kalau aku mesej kau bala kau siap Tak kau. nak. Alright, so doktor, so kita nak cakap sikit pasal suplemen Ya. tadi. Since you have anak yang autism dan Autism. ADHD, adakah dia ambil apa-apa suplemen yang sesuai daripada MW yang mungkin ibu-ibu kat luar sana boleh cuba juga? Sebab yalah bukan seorang je, kanak-kanak autism sekarang ramai. Betul. Mungkin sebabkan yalah toxicity dekat luar sana, pemakanan, environment, perhaps you can help all the mothers out there. Ya. Okay. Kalau cakap pasal autism ni ada banyak research. Orang berpusu-pusu nak cari punca autism kan. Ya. When actually kita pun tak tahu punca dia apa. Even a doktor pun tak tahu. Banyak research. Tapi depends lah if you want to believe or not. Faham. And then you nak kalau you dapat tahu punca sekalipun, what measure did you do Yalah. untuk avoid benda tu ataupun nak improve benda tu? Ultimately apa yang you nak achieve kan? Okay. So dari segi pemakanan lah I try to tackle kan nutrition dia, nutrisi dia. Avoid sugar, go back to basic. Probiotics, autism when we want to relate dengan someone being hyper atau someone having a lot of inflammation in the body, it all started from the gut. That is why probiotics is very important. Okey. Probiotic for kids MW ada. Ada, eh? Yes. Untuk dewasa pun lagilah ada. Lagilah ada. I akan Awak ada tukar. masalah ke dari tadi probiotik? Lepas ni I memang you pun makan kan? Tak makan? Oh tak makan. Okey. Oh tak makan. Saya dah? dulu makan daun sena. Oh. Saya memang makan daun sena untuk 2 tahun berturut-turut. Lepas tu alhamdulillah dengan izin Allah. Okey. Tapi daun sena tu pahit lah. Cuma I memang pure blend. Pure blend that's good. tambah air, honey. And then I minum macam tu je. Tapi memang rasa dia Masya Allah. Bukan tak sedap tapi mungkin bukan untuk saya dah sekarang ni. So tadi doktor bercakap dah alang-alang masuk pasal anak doktor kan. So yelah semua bermula daripada perut apa semua. MW pun ada probiotik apa semua tu kan. So apa agaknya apa nama ni
pemakanan yang contoh anak doktor autism moderate macam ni moderate non-verbal kan. So macam ni doktor nak faham anak doktor dia nak makan apa. Mungkin kan? benda tu dia tak suka. Macam ni kita tahu dia suka benda ni. Tapi budak-budak suka junk food kan. So doktor punya pemakanan untuk anak doktor macam mana? Dia kan at one point kalau in special needs yang macam ni that they are not able to tell kan, memang kita kena explore. Tapi dalam kes anak saya tu dia memang ada specific food yang dia makan. It's always that sahaja. Yeah. Dia So, ulang. dia memang ulang benda tu je. Makan apa Ya, tu? Contohnya pasta bolognese. Sedap favourite saya juga. Tapi bolognese dia tak boleh ada macam parsley tabur ke cheese tabur ke. okay. Dia nampak je and it's already a big fat no for the whole plate. Wow. Telur Okay. nasi dengan telur dadah dengan Oh. butter I bagi. So I try blend broccoli masukkan dalam telur dadah kan, and then dia nampak ada hijau sikit tu, big fat no. Okay. Campak Then terus. how kalau dia tak nak makan sayur, you gantikan dengan suplemen lah. Okay, alhamdulillah dia makan apple. Alhamdulillah. Dia apple dia sehari dia boleh makan 6 biji tau. Which is good, antioxidant kan? Good. Yes. So that is another alternative of fiber lah. Alhamdulillah. Kalau let's say dia tak makan sayur ke tak makan buah ke, kita boleh bagi dia fiber. Nutrient fiber. Oh, memang Dia- banyak exploration lah ni. Ya, banyak. And then somehow it's not, bila ada anak special ni atau apa siapa lah kan, ada anak pun kan. Yeah. It depends on individual. You nak take it as a lesson for yourself ke, Yeah. how you tarbiyah diri Yeah. you balik. Yeah. Macam in my son's case, daripada pemakanan dia tu sendiri pun kita kena sabar banyak bila nak suap dia, nak bagi dia makan kan. Faham. Memang kita dah prepare penat-penat ni, suddenly dia tak nak makan kan. Tapi kalau dia makan satu tu, it's like a very very big achievement already. Masya Allah. So itu cara doktor raise your son lah. Ada tak pernah anak doktor buat perangai? Contoh sebab dia ada ADHD sekali kan, dia hyper dan sebagainya. Doktor pula waktu tu burn out dengan kerjanya, dengan itu ininya kan. Pernah tak senang cerita, pernah tak macam yelah burn out dan lepaskan dekat anak doktor? Okay. I tak pernah, alhamdulillah my whole family tak pernah seorang pun memang apa tu lepaskan tangan what's the term macam Ambil tak, Lepaskan Tak apa? pernah. Lepas kemarahan saya tak pernah, because alhamdulillah my son is also someone yang ADHD autism yang happy. Masya Okay. Allah. Dia happy je. Ya ke? Ada bapak dia dah gelak hari ni? Dia very happy. Dia buat apa-apa kita orang jadi tergelak pula. Oh. Tapi sebenarnya to some people they cannot brain. Kenapa Yeah. macam ni? Yeah. There are times that I go to malls Yeah. kan. Orang tak boleh nak reason why budak ni tiba-tiba jerit, tiba-tiba baring on the yeah, floor. yeah. Kalau budak lain, maybe orang akan ingat dia tak dapat something dia nak. Tapi kalau autism ni, dia ada certain stimulation yang suddenly buat dia triggered. So dia tak boleh, dia rasa overwhelmed. I Kan? So see. suddenly dia meltdown atau tantrum kan. And then kita as a parent, there are times yang kita try lah kan. Kalau kita time dalam keadaan penat kan, I would say eventually we go back to Allah nak latih aku untuk bersabar. Betul. Okay. So a big lesson to myself as well, in raising my son, dia bukan macam nak, it's not just like challenge ujian no. Yeah, Tapi I notice that adanya dia actually shape me. Dia bukan I yang perlukan dia, bukan dia yang perlukan I, tapi I yang perlukan dia. To Betul. help me with my personal growth. Ya, betul. The concept of tawakal. Betul. I setuju. Tawakal is basically bukan you berserah saja pada Tuhan. Masya Allah. Tawakal is after you usaha. So Dengan early ujian. stage of my son, Yeah. awal-awal kan, waktu kita dapat diagnosis dia, masa tu umur dia 1 tahun 6 bulan, I dengan husband I memang berhempas pulas try our best to provide everything for him. Because what we know theoretically, autism child ni dia ada golden years. Okay. Golden years ni daripada umur 1 tahun sampai umur 5 tahun. Okay. Time tu lah you kena letak sebanyak intervention, you kena try to push jugalah, bagi dia bercakap, I see. bagi dia banyak-banyak exposure and all. Faham. So we did that. But at one point, kalau Allah dah takdirkan macam tu, who are you? Yeah. Who are you nak try cakap I don't want this Tuhan? No. Yeah. So satu ayat yang memang I betul-betul reflect myself whenever I read ayat 1000 dinar lah, surah Al-Talaq kan, 2 to 3. So
dalam surah tu asalnya diturunkan asbab nuzul dia actually sebab penceraian. Tapi the meaning of ayat tu is actually is a very general. And orang usually interpretkan benda tu dalam nak relate dengan kehidupan, into business ke, wealth ke. But to me, I see it in me raising my child. I usaha, my husband usaha, and then we tawakal, and then eventually if Allah decide it's like that, it's always like that. Betul. And then usaha pula, I dengan husband kita orang ni jenis yang very analytical tau. Macam I rasa most people macam High achiever. Alhamdulillah lah, I would say high achiever. Tapi I dengan husband I jenis yang kalau nak something tu kena usaha, kena nampak usaha tu. Even waktu zaman-zaman sekolah dulu pun memang I percaya pada usaha ni, it's not about nak tengok result, tapi I percaya Tuhan tengok I punya usaha. Betul. Tuhan tengok usaha I. That's why bila I tahu anak I macam ni, I redha, I tawakal. Masya Allah. I redha dia macam tu. I tahu future dia macam tu. Tapi what can I do now to prepare him bila I tak ada nanti? And that is usaha yang I boleh buat sekarang, which is Amway. I cari passive income. I tercari-cari, what can I do for him? What can I do for him? And then right now, dia still on therapy. Ada EIP dia. But then itu apa yang dia boleh buat, attend every day. That is what me and my husband every boleh day? hantar dia. Yes, every day, full day. Alhamdulillah. Tapi our side, kita tak boleh kerja saja. Because active income ni, kita dapat gaji, kita bayar. Kita dapat gaji, kita bayar. Savings is different. Savings at one point, tak kisahlah you save dekat EPF ke, cash value ke, kan, dalam insurance kan ada TPD ke. Those are one amount of money in which satu hari nanti boleh habis. Especially with inflation. 200 sekarang you boleh beli satu full trolley. 200 in 10 years time atau bila anak I dah tua nanti, you tak dapat satu trolley. Ui, pening kepala I fikir benda tu. So you cannot rely on savings alone. People think kena ada banyak saving. No. You need passive income for continuity untuk masa depan. Kalau menarik perhatian okeylah kita dua lah kena cerita kan. Kami ni mata duitan juga sebenarnya. Dia seorang je. Orang mata duitan, don't worry. Saya mata lain. Takut kan. Jangan mata duitan juga sebenarnya. So basically the passive income, sebab you keep saying that it's a good passive income. It's a good passive income. In a way sebab saya ni belum direkrut kan. Manalah tahu kan satu hari nanti direkrut juga. So adakah passive income tu melebihi daripada 5 angka? Wow, soalan betul mata duitan. Mata duitan. Potential wise, in Amway business specifically memang more than that. Tapi dia bukan just bagi you saja-saja, tak. It is based on the struggle, the hustles that kita dah buat dari sekarang. Contohlah, very clear contoh, I baru bersalin. My second child, umur 3 bulan sekarang. Allah mabarik, Masya Allah. So, setahun lepas, I memang everyday lah jumpa prospects and then I guide people turun berat badan ke, in pemakanan, in skin health. How do you find them and promote yourself? Okay. Banyak medium. Okay. Prospecting wise, ada yang kita tengok. Even dari tracks, banyak orang keluarkan problem. You just approach them. Pergi orang Padang. The thing about networking atau apa-apa business sekalipun, most people don't want to do sebab diorang nak jaga title ke. They don't want to get out of their comfort zone. But to me, my comfort zone dah tak ada dah. I nak comfort apa? Anak I punya isu lagi utama. Apa yang I nak risaukan? Apa yang I nak takut sangat? Sedang masalah I ni tak ada apa-apa sebenarnya. It's just my own self yang control. Tapi anak I tu yang tak boleh nak decide sendiri, tak boleh nak jaga diri dia sendiri. Siapa nak tolong dia kalau bukan I? Betul. So you dah macam buang benda tu, you macam letakkan, let's go. As a parents memang betul lah. Top priority anak lah kan, apa lagi. Tapi nak tanya juga, yang passive income tu kan. Mata duitan nampak? Mata cing. Sebab dia kata more than 5 angka kan tadi. Kita suka dengar benda ni. So adakah passive income tu akan dapat sampai kita tua? Ataupun ada certain years sahaja? Mari kita dengar. We call it leadership bonus, in which in network marketing, MLM, bila you dah set a leader punya board lah, macam you, bawah you train dia jadi leader, you train for one's personal growth, kan.
At one point orang tu buat bisnes, selagi mana bisnes tu berterusan, you will get apa yang you dah tanam. I see. We call it leadership bonus. Faham. And then proven in MOE system, memang ada yang dah meninggal dah pun, dia, okay, this one lady lah, nama Okay. dia Chan Poh Yok. Okay. So this lady, dia meninggal masa dia masih single, dia tak kahwin, dia tak ada anak lah basically. Dia dah build MOE business to certain level, very powerful level lah. Alright. And then that was 10 years ago, more Okay. than 10 years ago. And Okay. then up till now, dia punya anak saudara punya anak pun still dapat income dari Oh my dia. God. In Tapi fact, dia it's dah- growing. Dia dah tak ada? Dia dah tak ada. Masya Allah. Yeah, okay. legacy. That is what I want. Fui, Alright, you. alright, Sekejap, kita pandang dulu yang belakang. Macam nak join Macam nak join Macam menarik lah. But then just like any other business, tak ada yang mudah. Yelah, betul Ya, lah. betul. Betul lah. Go back to basic. Paycheck, our paycheck is not how much kita is macam mana. How much it's not how much kita spend time. It's how much we have solved people's problem. Yeah. So in MOE that is what I see. Orang ada masalah kesihatan, masalah kulit, we have Yeah, artistry, yeah. very powerful skincare. Okay. Skincare, makeup, organic makeup, Organic. range semua ni daripada the same ladang organic farm tu. Wah, sebab Ya. tu lah lipstick dia. Actually, I pernah terima satu gift. Lepas tu dia tulis kat situ artis, ni brand apa ni tak pernah dengar. Tapi bila pakai, Masya Allah, walaupun dia organic. Usually organic tak pigmented. Yeah. Tapi dia Yes. organic pigmented. Kau satu calik je terus cantik. Untuk perempuan kita penting lah pigmented tu kan. And then, okay, you were talking about business. You were talking about as a motherhood for an autism child. You are also talking about financial freedom, which is, kita sekarang bukan 2 pilar je dah, 3 Yeah, pilar dah. banyak. Doktor seorang pegang 3 pilar. Yeah. Dengan sedikit confession lah. Yes. So basically, apakah pengajaran terbesar daripada tiga-tiga yang you lalui ni? And as a mother, as a businesswoman, as a doctor, pengajaran terbesar tentang leadership, seorang woman leader yang you dapat daripada segi pengalaman you sendiri and bukan daripada mana-mana seminar. Okay. As a leader lah. Kalau a leader ni is bila dia macam ni, orang akan ingat kita based on apa yang kita dah bagi impact dekat dia. Yeah. Kan? Contohlah, I jumpa someone, I ingat ayat dia yang tu, it touched me. So that is a leader. It doesn't have to be lead yang pumpang-pumpang besar, organ body besar Yeah, ke tak. Someone yang set a good example. So I am trying to show people yang as a woman, as a mother, anak special, tak kisah you profession apa sekalipun, bila you nampak your purpose, macam my purpose is my son. Yeah. You nampak your purpose, you buatlah apa sekalipun. There's always a way to move yourself closer to Yes. that, to Betul. reach that purpose. It Betul. goes back to there. Betul. You buat apa-apa in life pun memang you kena cari your own purpose. Kalau ayat famous je orang kata big Y lah. Big Y kan. That is why big Y ni, your purpose ni yang drive you to set you focus. And then dari segi leadership, of course we need mentors. Yeah. We need someone yang lebih experienced. And I'm so very thankful to my mentors. Allahumma barik, Masya Yang Allah. shape who I am now. At the same time, memang ada like a series of books that our team like encourage untuk baca. Through readings. Readings ni, one good thing about reading, it's not a one-way knowledge tau. It depends on how you interpret what you read. Memang buku ada sinopsis. Okay. What is the idea about? Tapi kalau you interpret lain, different angles, then you will get more. It's eventually going to benefit you. That is Yes, why yes. read a lot, read a lot. Betul. Read a lot. Tu ada orang call tu. Siapa Blessing. lah call tu kan. Okay. Alright, doctor. So, when we talking about this, sebenarnya betul. True leader datang daripada kata-kata yang kita ingat betul. Sebenarnya I ingat you tau. I ingat you punya ayat, everything must be done in moderation. Benda tu is a leader lah. Less is Betul lah. more, Sebab Doktor. I memang ingat benda tu daripada hari tu lagi, daripada Yeah. podcast tu. Yeah. Kat rumah, bila I buat kan, nak letak gula, moderation. Ya. Aku dapat pakai makeup ni kan, kalau tebal sangat, moderation. Siapa dah cakap benda ni dengan aku? Lepas tu sampai ke habis tu Duit kan. macam mana pula? Duit tak boleh moderation. Duit maaf cakap, 5 angka suka. Siapa je tak suka, tapi itu Yeah. dunia. Yeah. Apa-apa pun bagi saya, akhirat Oh. pun penting. Duit is not necessarily dunia. Oh. Dulu, I rasa duit ni dunia. Oh. Yeah. I pun rasa duit dunia dulu. Sekarang tak But you know what?
You nak tolong orang Palestin, you need Yeah. money. Exactly. Ya, betul juga. Setuju, You nak setuju. bersedekah, Yeah. do a business, do anything you do lah. Buat to a point that bila you nak bersedekah, you tak payah pilih nak bagi RM5 ke Betul. nak bagi 100 Betul. Nut. Bagi je 1,000. Bagus. Okey, suka. Yang High kedua. five sikit. Betul. Suka ni. Sebab tu orang Islam kena kaya. Betul. Yeah. Amin. Amin. Amin insya-Allah. Because we want to help more people. Betul. Ada orang dia punya hot button Hot button dia adalah through words. Ada orang hot button dia through action. Yeah. Ada orang hot button dia through presence. Kita panggil apa? Personality. Ya kan, personality tu. I baca buku Personality Plus. So it's about that. So orang-orang yang hot button dia presence ni, Yeah. money lah Betul. as a motivation. Basically tak kisahlah dalam bentuk wang memang satu note ke, dalam bentuk hadiah ke. Yeah. So for you to influence people untuk tolong lagi ramai orang, bila you bagi duit pun orang akan nampak, wow, Yeah. I need to be rich, I need to work hard Yeah. to help more people. Palestine Betul. and other sides of the world. Anak doktor Need lagi. help. Ya, betul. I suka lah ni kan. Macam Yeah. mempelajari sesuatu yang baik. Ada doktor punya vision ni daripada kecil lah kot kan. That's why doktor jadi doktor. Doktor muda lagi koyak dah tua ke? Bukan, maksudnya dari kecil, dari bangku sekolah. Dari bangku sekolah. So sebab kadang-kadang, okay, macam saya pun nak jadi apa? Doktor. Tak jadi pun. Tak minat pun. Adakah doktor minat nak jadi doktor? Ataupun doktor nak jadi doktor sebab doktor nak kaya? Or how? Masa primary school I nak jadi fashion designer. Wow. Tapi memang tak ada bakat. Okay. Minat je. Time tu sebab suka main Barbie. Okay. Secondary school, I was in debate team. Okay. So, I nak jadi lawyer. Oh, okay. Memang nak jadi lawyer. Sama. Kan? Tapi rezeki bukan ke arah situ. Alhamdulillah, ambil medik, sambung medik, and then I see maybe Allah nak channel me in this pathway so that I can berbagi lebih kebaikan Betul. through apa yang I katakan, and also as title doctor tu maybe can help me. Alhamdulillah lah. So memang minat lah untuk menjadi doktor. Betul. Yes, minat. Okay. Tapi kan semua orang ni kan dia ada different purpose tau. Ya, betul. Purpose, different stages of life. Bila you muda, purpose you lain. Bila you dah kahwin, purpose you lain. Bila dah ada anak, purpose you lain. Faham? Tak kisahlah untuk anak ke, untuk parents ke kan. So, it goes back to our purpose, and then purpose tu yang creates focus. Eventually, we are responsible for our own life. Yeah. Kita tak ada duit, orang tak bagi duit kat kita. Betul. Kita tak ada makanan nak makan, tak ada orang nak hulur. At one point of life, bila you sakit, you dah tak bagi benefit to people, people might leave you. Exactly. So, buat tanam sebanyak-banyak mungkin. What we can do now, selagi ada kudrat, buat. Faham. So that we are preparing ourselves for the future. Untuk anak I juga. Betul. Oh, semangat dia membara-bara ni kan. Ya. Dia membara-bara bukan daripada segi nak menanam duit je, nak buat kerja tu dengan ikhlas, nak Betul. buat yang terbaik, sebab bila kita buat yang terbaik, semestinya Allah akan tolong kita InsyaAllah. insya-Allah. Alright, Doktor. So, for the final question, Yes. apakah legasi yang Dr. Itri mahu tinggalkan, tapi bukan sebagai seorang businesswoman, bukan sebagai seorang doktor, tapi sebagai seorang manusia. One legacy that you want people to know. Ultimately, everyone nak bagi kebaikan. Yeah. Kita nak continuity of pahala. Amin. Betul. Amin. So, as a doctor, kita boleh merawat. Yeah. As an Amway business owner, kita boleh guide orang, kita spread knowledge. People will use the knowledge. Betul. Contoh yang clear lah, technical contoh. Waktu tu I baru find out I got pregnant with my second child. And then I tak larat nak buat Amway. I tak larat nak pergi klinik. Masa tu muntah teruk. And then I talk to my husband. And then dia lah sebenarnya yang bagi idea. Okay, why not you do something yang boleh contribute to people without you contributing directly depan-depan. Okay, apa? Wujudlah I punya TikTok tu. Siapa edit tu? Dia. Okay. So I macam okay, skrip-skrip semua buatlah sendirilah semua kan, with all the knowledge that we have. Buat. Lepas tu alhamdulillah the video, bukan video tu saja, orang ramai share alhamdulillah. At the same time I tengok comments orang, thank you doktor, thank you. Murah rezeki, moga dapat kebaikan. Terlalu banyak doa dari situ sampai I rasa macam ya Allah, what did I do to deserve all this? I tak pernah expect to get that kind of replies. Faham. You From deserve it. strangers. Ada yang PM cakap,
thank you so much. Yang tengok saja dapat benefit. Yang alhamdulillah when they change to eSpring, change the whole family benefit. Alhamdulillah, kebaikan another level lah. Masya Allah. Jazakallahu khair Dr. Itri. Semoga Allah memberkati keluarga Dr. Itri, Dr. Zahin dan juga anak-anak. InsyaAllah saya doakan yang terbaik. I want to say thank you so much for coming and sudi untuk menjadi salah seorang tetamu kami di Temu dan Santai Podcast. Thank you Dr. Do you have any final words untuk Temu dan Santai punya penonton? Ayat-ayat santai lah. Ayat-ayat santai. Lek-lek je. Eventually life ni kena ada purpose. And in order to reach for our purpose, we need to be healthy. So, jaga diri kita ni adalah untuk kita jaga orang sekeliling sebenarnya. Our life, kita memang responsible for our own self, tapi ourself ni yang set example untuk orang sekeliling. InsyaAllah. Even the smallest thing, kita boleh lower ourselves down, tengok budak-budak pun boleh jadi inspired by kita. And we wouldn't know how that would change the world. Yeah. True. Health is wealth. Yes. Health is wealth. Okay Zio, terima kasih Zio. Terima kasih kerana menjemput. Doktor, kita jumpa kat klinik nanti. Ada benda lah, mungkin benda-benda baru pula tentang nutrition pula. Lepas ni nak tanya. Banyak soalan ni. Banyak tak puas lah nak berborak dengan doktor kan. Macam-macam yang kita dapat belajar. Betul. Kita dapat orang kata pengalaman dan sebagainya kan. Yang penting less is more. Semuanya kena bersederhana lah. Apa pun terima kasih kepada Tahira menjemput saya sebagai co-host anda lagi. Alright, insyaAllah. Thank you so much everybody. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Thank you daripada tim Temu dan Santai Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye. Da da do do hey ba 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 da tika tika Temu dan Santai hey ba 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 da tika tika Temu dan Santai hey ba 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 da tika tika Temu dan Santai